Red Eagle SC dengan formasi 3-4-3 dengan kembalinya Inarah beraksi agak sedikit ke bawah hari ini di sebelah kanan, di wingback kanan. Jadi dipatahkan oleh Kasih Idina. Dari Farziana melepasi perangkap offside. Bahaya kedudukan ini daripada flag Nusa Syah'ain, dan itulah dia jaringan pertama daripada Nusa Syah'ain. Hantaran daripada Nur Faizah Saidin. Hantaran yang cukup baik. Berjaya melepasi perangkap offside. Ayo kita lihat sekali lagi bagaimana hantaran Faizah Saidin berjaya melepaskan Nusa Syah'ain untuk jaringan pembukaan, memecahkan kebuntuan. Sebelah kanan hantaran Juliana Barek. Dan satu rembatan daripada Sebin An, itu dia. Bukan Sebin An tapi Haindin Mosroh untuk jaringan yang kedua. Walaupun win tinggi yang dijatuhkan, pengadil memberikan advantage. Dan rembatan daripada Haindin Mosroh. Inilah momen di mana satu rembatan yang gagal diselamatkan oleh satu hantaran baik dari Win. Namun kali ini Zulaikha Basyah lebih bersedia. Win cuba mendapatkan Flavian Nizi Ishak. Bahaya kedua dekat ini daripada Syah'ain. Satu rembatan daripada Syah'ain. Oh, dan itu dia jaringan ketiga terhasil. Sekali lagi Nusa Syah'ain untuk gol yang kedua peribadi beliau pada petang ini. Ayo kita lihat kembali bagaimana satu fake shot yang berjaya memperdayakan barisan pertahanan sebelum beliau menggunakan. Ismail Junaidi setakat ini boleh dikatakan masih belum benar-benar diuji. Sebin An, hantaran cantik, jaya melepaskan Nur Syah dalam misi memburu hat-trick Nur Syah'ain. Namun kali ini Zulaikha Basyah kembali pada Nur Syah'ain dalam misi hat-trick beliau, dan itulah dia hat-trick hero dari Nur Syah'ain. Satu clearance yang kurang baik. Kita lihat sekali lagi bagaimana rembatan Nur Syah'ain jaya dipatahkan dengan baik oleh Zulaikha Basyah, namun clearance yang kurang kemas. Bagaimana kita melihat satu hantaran yang cukup baik, namun rembatan daripada Flavian Nizi Ishak sedikit tersasar. Flavian Nizi, cantik gerakan ini daripada Juliana Barek, dan itulah dia jaringan yang kelima daripada Jakia Jumilis. Salah seorang pemain skuad kebangsaan Jakia Jumilis juga catat selaku penjaring untuk jaringan yang kelima bagi Sabah FA. Bagaimana beliau tidak dikawal, dengan mudah melakukan tap in. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Memberi sepakan penjuru yang pertama di separuh masa yang kedua. Satu sentuhan yang cukup penting daripada Zulaikha Basyah untuk memastikan kubu beliau kali ini terselamat
daripada Sai Bin An. Cantik antara daripada Sai Bin An. Jaya ditanduk oleh Win dan itu dia jaringan yang ke-6. Tandukan daripada Win tinggi. Saya rasa ada sentuhan terakhir dari pemain lain. Kita masih menantikan pengesahan kerana tandukan daripada Win. Kita lihat kembali bagaimana hantaran yang cukup baik daripada Sai Bin An. Jaya ditanduk oleh Win. Manakala Nabila Jamin dengan 8 gol untuk pasukan Kelana United. Ansyah Murad dengan 7 gol. Dian Akilah dengan 5 gol. Henrietta Justin juga dengan 5 gol. Oh, satu hantaran baik. Jaya dikeluarkan. Win. Jaya memenangi bola daripada Win tinggi. Untuk Eslilah Esar. Nur Syasha Ain. Hantaran Nur Syasha Ain tidak cukup kuat, namun Jaya dapatkan kembali bola daripada Nina Asmaji. Bahaya kedudukan Nina Asmaji, dan itu dia jaringan daripada penyerang muda untuk pasukan Sabah FA. Untuk jaringan yang ke-7 daripada Nina Asmaji. Pemain yang baru saja masuk sebentar tadi. Jaya menambah jaringan yang ke-7. Kita lihat sekali lagi bagaimana beliau menunjukkan ketenangan. Namun mudah dipatahkan. Ini giliran Sabah FA daripada Win. Lebarkan ke bahagian kanan untuk Henrina Justin. Cantik gerakan daripada Henrina Justin dari sebelah kanan. Diberi asakan oleh 2 atau 3 pemain. Namun Jaya melakukan hantaran daripada Elisa. Hantaran untuk Win tinggi. Cantik kawalan daripada Win. Satu rebatan dan mudah. Jaringan yang ke-8 berjaya terhasil dari pemain import dari Myanmar. Penjaring terbanyak setakat ini. Itu merupakan jaringan yang ke-14 beliau sepanjang kejohanan. Inilah di momen di mana beliau memberdayakan 2 pemain pertahanan sebelum melakukan satu placing. Gandingan Jessica dan juga Eva sudah cukup untuk mematahkan serangan tersebut. Henrietta Justin dari sebelah kanan. Cantik daripada Henrietta. Untuk Nina. Pada Win tinggi. Hambatan daripada Win, dan itu dia cantik. Jaya menjaringkan jaringan yang ke-9 dan jaringan kedua peribadi. Itu merupakan jaringan yang ke-15 untuk Liga Wanita Nasional 2024 bagi beliau. Pemain import dari Myanmar ini menunjukkan kualiti beliau. Ayo kita lihat sekali lagi bagaimana beliau cukup tenang melihat kedudukan penjaga gol dan terus melakukan satu sepakan lob melewati penjaga gol dan terus menjejah jaring untuk jaringan yang ke-9, dan whistle panjang telah pun dibunyikan untuk menamatkan perlawanan. Jadi tahniah diucapkan untuk Sabah. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Okay. Tahniah diucapkan untuk Kasir Dina selaku pemain terbaik perlawanan pada tahun ini.
aksi yang cukup tenaga di barisan pertahanan untuk Sekarang Eagle FC. Walaupun dibelosi dengan 9 gol, namun aksi secara peribadi anda cukup baik. Jadi apakah perasaan anda dipilih selaku Woman of the Match pada pertembungan ini? Saya tak sangka benda ni sebab tapi saya buat ni untuk tim saya lah, ni memang untuk tim saya. Walaupun kami bolos banyak tapi memang kami memang one team, satu tim. So hadiah ni memang ada untuk tim saya. So it's okay. Jadi soalan kedua, apakah harapan anda untuk perlawanan-perlawanan berikutnya? Kami harap tak bolos banyak. Kami dapat memberikan fighting yang terbaik untuk perlawanan seterusnya, dan kami harap kami boleh berusaha dan boleh fighting dengan baik. Jadi terima kasih dan tahniah diucapkan untuk pemenang bagi Woman of the Match pada petang ini.